Okay, selesai variance, kita masuk taburan data berdasarkan plot kotak. Okey, ini yang akan terlibat dengan Q1, 2, 3. Ingat kita ada kuartil pertama. Q1 adalah kuartil pertama. Kuartil pertama. Q2 adalah median. Okey, ataupun kita juga namakan dia kuartil kedua. Okey, manakala Q3 merupakan kuartil ketiga. Okey, faham ni kat sini kita nak lihat. So, kita kena plot kotak. Ni sesungut-sesungut ni lah yang dia cakap. Okey, jika lihat pada buku teks, okey, dalam buku teks pun ada, Allah laju sangat cikgu tekan. Okey, dalam buku teks pun sama. Okey, nampak A, dia bagi gambar rajah, kita refer gambar rajah A. Gambar rajah A, median berada di tengah-tengah kotak. Maksudnya Q kita tadi apa? Q kita tu adalah median. Faham Q kita adalah siapa? Q kita adalah median. Kita kena tahu median kita. Okey, Q kedua tu adalah median. Jangan lupa. Kalau lupa tak tahulah. Okey, lepas tu kita lihat untuk yang keduanya. Yang keduanya kita lihat untuk B1, B2. Saya padam sebab nak ni. Okey. Untuk B1 dan B2 kita, jika kita lihat, dia ada pencongan ke kiri, pencongan ke kanan. Okey, maksudnya ni pencongan ke kiri sini besar. Yang ini besar. Bila sebelah kiri besar, kita namakan pencongan ke kiri. Bila sebelah kanan besar, besar, maka ia adalah pencongan ke kanan. So, kita teruskan dengan kita lihat latihan. Sekejap latihan, kita scroll bawah sekejap. Okey, kita tengok yang ini. Okey, ni ketinggian kekerapan longgokan kita. So, kita tengok kekerapan longgokan. Jadi, ketinggiannya, okay, nilai maksimum kita apa? Nilai minimum. Median kita apa? Bagaimana kita mencari median kita? Macam mana kita nak cari kuartil pertama, kuartil kedua, iaitu median, okay, dan kuartil ketiga. So, kita akan lihat satu persatu. Okey, untuk kuartil pertama adalah 1/4. Yang ini sebenarnya 2/4. Tapi biasanya kita akan 1/2 lah sebab dia median. Dan next one, kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data kita. Okey, berapakah data kita? Nilai maksimum, nilai minimum. Tentukan, apakah nilai maksimum kita? Apakah nilai minimum kita? Okey, identify. Okey. So, nilai minimum kita yang ini adalah nilai minimum. Dan ini adalah nilai maksimum. Next. Okey, ini nilai minimum. Okey, 150.5 nilai minimum. 175.5 adalah nilai maksimum. So, daripada situ kita lihat berapakah bilangan kita. Bilangan atlet adalah 20 orang. Okey, bilangan atlet kita 20 orang. Maka kita darabkan dengan 20 untuk kuartil pertama. So, kita dapat berapa? Kita dapat 5. Okey. So, 5 dekat mana? Kita tengok di sini. 5 dekat area sini, betul? 5. Okey, dekat sini lebih kurang. Nampak? 5 dekat situ. Okay, jelas. Lepas tu dia in the between antara 155 dan 0.5 dengan 160.5. Kita baca nanti. Salah. Ini 4. Cikgu salah. Sorry. So, 5 dekat sini. Sorry, sayang. Minta maaf. 5 kat sini. Okay, ini 5. Yang tadi tu salah. Alamak. Kejap nak buang dia. Okay, tadi pembetulan. So, 5 dekat sini. Lebih kurang sini. Okay, 5. Jadi, untuk median kita darab juga dengan 20. So, kita dapat 10. Betul So, 10 dekat area sini. Lebih kurang. Okay, betul So, kena buat bulatan di situ. And then, ini 3 ni kita darab dengan 20 juga. So, kita dapat dalam 15.
Okey, kita tengok 15 kat mana. So 15 di sini. Itu yang kalau tengok contoh dia buat garis putus-putus segi bawah, garis putus-putus segi bawah, garis putus-putus ke bawah. Itu yang kita akan buat kita punya plot kotak. Okey, so soalan ni pernah keluar dan hati-hati. Kertas 1, kertas 2 pun pernah keluar. Okey, jelas untuk mendapatkan ogive dengan mendapatkan peringkat menunjukkan ketinggian dan kita nak buat plot kotak.